Okey. Baru belajar algebra. Okey, tak apa. Kita akan belajar start bab 4. Ya. Sekolah. Okey, kejap kita tunggu ada yang tengah masuk. Boleh sedia ambil kalkulator, ambil buku nota dan sebagainya lah Cik beri 2 minit. Bab 6 tak habis lagi. Okey. Dah sampai bab 5 tapi bab 4 belum belajar lagi. Ui, macam-macam ni. Dah sampai bab 5 tapi bab 4 tak apalah. Kalau tak belajar ni kita belajar sekarang. Kita belajar kita sambil rasa kita belajar sekali. Okey. Saya dah belajar bab 6. Bab 6 tak habis lagi. Dah sampai bab 5 tapi bab 4 belum belajar lagi. Okey, ni ada yang sampai bab 6 dah baru belajar. Okey. Cikgu mengajar MRSM tapi kalau ikutkan ujian semester sampai bab 6. Okey. Cikgu tak sure dengan sebab peperiksaan kita selaras. Peperiksaan kita selaras satu Malaysia. Nanti awak kena tanya balik cikgu tu. Masuk sampai bab berapa. Mungkin ujian setara kot sampai bab 4. Saya ikutkan sampai bab 6. Sebab nanti lepas cuti awak ada 2 minggu lagi. Mungkin cikgu nak habiskan masa tu. Okay. Tapi tak apa. Kalau tak belajar lagi, cikgu akan ajar lah. Right. Cikgu akan ajar balik siapa-siapa yang belajar lagi tu. Okay. So, untuk hari ni, saya tak nampak. Okay, untuk hari ni, kita akan start dengan bab 4 dululah. Okay, bab 4 dulu. Sebabnya ramai yang tak belajar lagi bab 6. Kita start dengan bab 4 dulu, boleh? Alright. So, untuk bab 4, okay, sabar Practice bab 4. Yang tak nampak tu kena cek balik Cek balik. Boleh. Alright. Okay, rasanya boleh mula lah kot. Adanya tak ada yang sikit-sikit je yang nak masuk lagi. Okay. Settle Kita start dengan bab 4. Tak apa yang tak belajar, ada yang cikgu yang skip apa semua tu, kita sambil kita buat ni, mau belajar lah. Jadi belajar. Tapi kalau ikutkan memang ujian semester 1 akan masuk sampai bab 6. So, mungkin cikgu awak nak sambung masa lepas cuti kot. Tapi tak apa. Nanti cikgu akan ajar balik. Okay, cikgu akan ajar balik. Syahidah nanti awak log in balik Okay. Yang lain nampak lah sini. Sebab cikgu share 2 screen. Cikgu punya nampak. Okay, internet awak slow sikit tu. Nanti masuk balik. Rejoin balik. Okay. Saya tak nampak. Okay, kita tengok soalan yang pertama. Okey, ini kita akan belajar tajuk nisbah, kadar dan kadaran. Ini adalah bab 4. Yang ni confirm masuklah dalam ujian peperiksaan semester 1 nanti. So,
Kita tengok soalan yang pertama, 4.1, iaitu nisbah. Untuk tajuk ni kita akan belajar 3 benda lah. Yang pertama adalah nisbah. Dan yang kedua adalah kadar. Dan yang ketiga adalah keandaran. Okey. Okey, cikgu mute. Rasanya cikgu dah. Hello, hello, hello. Dengar tak? Okey, okey dah. Dah. Okey, terima kasih. Dengar. Cikgu tak perasan kadang-kadang tu. Nasib baik awak tegur. Yang skrin nampak kan? Kalau tak nampak, kalau cikgu tengok ramai yang tulis tak nampak tu, baru cikgu akan set balik lah. Tapi kalau seorang dua tu, mungkin internet awak tu ada masalah sikit, awak kena rejoin balik. Okay, tapi tak apa, nanti cikgu dah record ni. Nanti kalau terlepas ke apa, nanti tengok balik je record tu. Okay. Sebab apa cikgu takut tak sempat. Sebab soalan dia banyak. Kita cuba buat sebanyak yang boleh. Sebanyak yang boleh. So matematik ni awak kena buat latihan banyak. Sebab soalan dia ada pelbagai bentuk. Ada pelbagai bentuk soalan. Ada yang objektif, ada yang subjektif, ada soalan objektif pilihan. Okay, so kena banyak buat latihan lah supaya kita familiar dengan soalan. Kita banyak buat latihan. Bila soalan exam tu dapat, kita tengok pun okey, kita dah kita dah biasa, dah tahu dah nak jawab macam mana. Okay, kita dah familiar dengan soalan. Alright, so kita teruskan dengan 4.1. Okay, sekarang ni kita tengok soalan yang pertama. Harga sebatang pensel kepada, ayat dia akan ada tengah-tengah tu, kepada harga sebatang pen, kepada harga sebuah buku. So dia ada tiga nisbah ni. Jadi ada 3 nisbah yang kita kena tulis. So macam mana nak tulis dia? Cara nak tulis dia senang sahaja. Kita akan tulis dia macam ni. Harga sebatang pensel berapa? RM1. So kita akan tulis unit, tak payah tulis, tak payah masukkan dalam nisbah. So kita hanya perlu tulis nombor sahaja. So dia akan jadi 1 nisbah. Harga sebatang pen RM3. So jadi 3 nisbah. Harga sebuah buku. Harga sebuah buku adalah 10. So 1 nisbah 3 nisbah 10. Okay. 1 nisbah 3 nisbah 10. Okay, dapat Okay. Dan kalau kita tengok balik dia punya nisbah, kita kena kecilkan ataupun kena bentuk yang paling kecil. Tapi kat sini 1 nisbah 3 nisbah 10. So kita dah tak boleh kecilkan. So bila dah tak boleh kecilkan, kita biar je lah, itu je jawapan akhir dia. Okay. Selagi kita boleh kecilkan, kita kena kecilkan. Jawapan akhir mesti bentuk termudah. Gitu. Okey, kita tengok B pula. Jisim sekampit beras kepada jisim sebotol minyak masak kepada jisim sebungkus tomato. So kat sini yang membeza, kat sini yang mana dia sebut dulu. Okey, yang mana dia sebut dulu, kita akan tulis dulu belah kiri. Jangan terbalikkan. Okey, jisim sebuah botol minyak masak, jisim sebungkus tomato. Okey. Cuba kita jawab sama-sama. Okey, so try type kat situ apa jawapannya. Okey, apa jawapan dia, cuba tulis. Jawapan dia adalah, siapa nak share jawapan? Jisim sekampit beras adalah 5.
Betul. Ya, tu hihi. Nama hihi. 5 nisbah 2 nisbah 3. Yes, betul. Ya, okey betul so apa tu Zarif, Auni, Risha, Umar, Is dengan Daniel. Okey bagus. Ini jawapan dia dan bentuk ni adalah bentuk termudah ataupun bentuk terkecil. So kita tak perlu kecilkan dah lah. Boleh. Alright. Okey senang je kan? Ni bentuk nisbah. Okey kita tengok seterusnya. Soalan seterusnya. Tandakan right pada nisbah yang betul atau pangkah pada nisbah yang salah. So nisbah 9 kepada nisbah 4 cm kepada nisbah 1. So kat sini tengok pun dah tahu dah, senang sangat ni. 9, 4, 1. So ikut susunan Ya, jawapan dia adalah betul. Bagus. Betul jawapan dia. Sebab dia susunan dia sama dan nombor dia pun sama. So betul lah. Ada dua syarat tu. Okey, dan yang ketiga, yang B pula. Okey, nisbah 50 kepada 20 kepada 3. So 50, 20, 3. Okey, ni pun betul juga. Okey. Sorry, ini salah. Sebab apa? Sebab dia punya unit dia dalam minit. Okey, yang ni salah. Tadi kalau semua dalam saat, kalau satu dalam saat, semua kena dalam saat. Okey, kalau dalam minit, semua dalam minit. Dia tak boleh berbeza unit. Kalau macam tadi, unit yang sama. Okey, so kat sini dia salah. Okey, sepatutnya kat sini dia akan jadi 30 darab dengan 60. So patutnya kat sini 90 lah. Okey, so ini salah. Okey, bagus. Okey, C. Okey, C first kali kita tengok unit dia dulu. So tadi dia dah tipu kita kat unit, so kita kena alert lah. So dekat sini kilogram, okey, kepada 800 gram kepada 9 kilogram. So kalau kat sini cikgu buat jalan kerja kat bawah Okey, so 2 kg kita tukar kepada kg. Okey, kat sini pun salah sebab unit dia tak sama juga. Okey, sepatutnya dia kena jadi 0.8 kg. Ya, 0.8 dan 9. 800 tak boleh lah, salah lah. Okey. Okey, D. Okey, kalau D, okey ni mililiter. Mililiter maksudnya 1000 mililiter bersamaan dengan 1 liter. Ya, so dia akan jadi 1 kepada 6 kepada 15. Okey, so dia jawapan dia adalah 1615. So jawapan dia adalah betul. So jawapan dia kita tengok unit sama. Kalau tak sama kita samakan dulu. Dan bila kita dah samakan, kita semak lah. Betul ke tak? So jawapannya betul. Okay, kena hati-hatilah. Kalau macam ni kita akan dapat berapa markah? So kita akan dapat 1 soalan 1 markah. 1, 1, 2, 3, 4. So 4 markah. Okay. So ini kita panggil, ini bahagian B. Kita panggil dia bahagian B. Soalan bahagian B dia akan bagi pilihan jawapan lah. Sama ada pilihan jawapan betul ataupun salah, ataupun padankan, isi tempat kosong dan sebagainya. Dia memang akan sediakan jawapan. Okey, untuk bahagian B. Okey, kita tengok pula soalan nombor 3. Lengkapkan nisbah setara yang mewakili bahagian berlorek dalam rajah berikut. Okey, so kalau macam ni, dia suruh lengkapkan nisbah setara yang mewakili bahagian berlorek. So yang mewakili bahagian berlorek dekat sini kita tengok berapa kat situ kawasan dia dah bahagi-bahagi kan. Dia dah bahagi-bahagi dah. Dia punya orang kata apa? Bahagian.
Okay, dia punya bahagian. So, kejap sini. Kita zoom sikit Kita zoom sikit. Okay, so untuk soalan A ni macam mana kita nak jawab dia? Kita tahu dia lorek dekat satu bahagian sahaja. Okay, so dekat sini kita akan cara nak buat dia adalah kita tengok kat sini dia lorek satu daripada berapa? Satu daripada 2. Okay, so kat sini jadi satu nisbah 2. Okay, yes. Kita ada 2. Satu daripada 2. So macam ni pula. Okey, dia lorek berapa? Untuk soal yang belah kanan, yang belah tengah ni. Yes, dia lorek 4. Okey, dia lorek 4. So jawapan dia adalah 4/8. Okey, bagus. Dan yang last sekali. Yang last sekali dia adalah daripada 12 semua ni ada 12, boleh kira satu-satu ataupun 4 dalam 4 je. So dia akan jadi 6 nisbah 12. Yes, betul jawapan awak ni. So ada ruangan chat tu cikgu ada baca tu. Tapi cikgu tak baca semua lah. Okey, bagus-bagus. Awak tulis je. Ini tulis sahaja. Chat tu cikgu akan tengok. Okey, betul-betul 6 nisbah 12. Okey, dan untuk soalan B pula. Dia bagi dalam bentuk tessellation. Ataupun kalau awak tak belajar lagi, yang ni bentuk segitiga lah. Yang berulang-ulang. And kat sini sama juga. Dia akan jadi 4 nisbah 9. Itu untuk yang belah kiri. Yang belah kanan pula, dia akan jadi berapa ni? Cuba kira. Cuba kira dia dapat dia jadi berapa? Nah, 12. Ya, 12 nisbah 27 je. So kita kira tengok 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27. So jawapannya adalah untuk yang total ada 27 dan yang kawasan berlorek ada 12. Ini kiralah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Okey, so kita ada 12 nisbah 27. Okey, bagus Cikgu, kenapa 4? Okey, kenapa ada 4? Sebab dekat sini ada 4 kawasan berlorek. 1 2 3 4. Sebab yang berada 4 so mudah tu je. Okay, kita tengok ada berapa berlorek. So yang belah kanan tu jumlah, yang belah kiri tu berapa yang dia berlorek. Itu sahaja. Okay, kita tengok soalan nombor 4. Okay, yang ini kita akan kecilkan dia. Okay, padankan nisbah-nisbah yang setara. Okay, yang ini cikgu akan tunjuk sama ada kita berkecilkan ataupun kita kembang atau kita darab. Okay, contoh kat sini. Okay, contoh kat sini kita tengok soalan 2 nisbah 5 nisbah 1. Okay, 2 nisbah 5 nisbah 1. So dekat sini kita akan cari yang sepadan dengan dia. Okey. Kita nak darab berapa ni? Kan nak darab berapa? Kalau kat sini kita akan darab dengan 4. Okey, bagus adanya jawab 4 tadi. So kita darabkan dengan 4. Okey, so dia akan jadi berapa? Okey, dia akan jadi 8 nisbah 4 darab 5 20. 1 darab 4 jadi 4. Okey. So dia punya jawapan akan jadi 8 20 dengan 4. So jawapan dekat sini lah.
So ini jalan kerja dia. Ini untuk yang pertama. Kita akan letak kat sini. Sak. Gitu. Tarik je. Dan kalau kita nak, macam mana kita tahu dia darab? Sebenarnya dia kena cuba jaya lah. Awak darab dulu dengan darab dengan 2 dulu. Lepas tu tak ada jawapan. Darab 3 pula. Lepas tu tak ada jawapan juga, baru darab dengan 4. Dekat kalkulator tak boleh buat nisbah. Dia tak ada yang dapat jawapan terus. Okey, dia tak ada jawapan terus. Awak kena tekan sini lah. Kena tekan 2 lah. Maksudnya 2 darab 4 dapat 8. Tekan satu-satu. Okey, satu-satu. Okey, soalan B. B dapat apa B? Okey, B kita akan dapat 372. Yes, kir. 372. Sebab apa dapat 372? Yang ni tadi dalam 4 Yang ini bahagi sebab kita bahagi dengan 3. Okey. Kenapa bahagi dengan 3? So first of all kita tengok dulu 6. 6 kalau kita darab dia dapat 18. Sorry, bukan 6, 9. Kalau tengok nombor yang pertama dia adalah 9. Kalau kita darab 2, dia jadi 18. Ada 18. Tak ada 18. So, maksudnya dia bukan darab. Dia adalah bahagi. So, kita nak bahagi dengan berapa? 3. Kita akan bahagi dengan 3. Sebab dekat situ, kita ada 3. Sebab 3 bahagi 3 dapat 3. So, kita hanya the only jawapan yang kita boleh dapat adalah bahagi dengan 3. So, bila kita bahagi 3, 9 bahagi 3 dapat 3. 21 bahagi 3 dapat 7. Dan 6 bahagi 3 dapat 2. So, make sure semua dia punya nombor tu betul lah. Make sure semua betul. Dia tak boleh satu je betul. Yang lain tak betul, tak boleh. Dia kena semua ketiga-tiga dia betul. Okay. Okay, sekarang cuba jawab soalan C. Okay, cuba jawab soalan C, tengok. Okey. Bahagi 3 darab 10. Bahagi 3 darab 10. Okey. Boleh. Betul. Ni 10. Tapi biasanya kat sini cikgu kita akan darab dulu. Baru kita bahagi. Okey. Sekejap cikgu tunjuk. Mana ruang jawapan ni? Tak ada ruang jawapan. Baiklah, cikgu tunjuk kat sini. Okey, untuk kalau dapat soalan perpuluhan macam ni, kan? So kita hilangkan dulu perpuluhan tu. So kalau tengok kat sini dia ada satu tempat perpuluhan. So untuk hilangkan satu tempat perpuluhan, kita kena darab dengan 10. Okay, so kita darabkan dengan 10. Okay, darab 10. So kita akan dapat 30 nisbah 24 nisbah 9. Anggap. Okay, nisbah 9. Okay, kemudian barulah kita akan kecilkan dia dengan bahagi dengan 3. Sebab kenapa bahagi dengan 3? Sebab semua nombor ni boleh dibahagi dengan 3. Ya, sebab tu kita bahagi dengan 3. Kena pastikan semua nombor boleh dibahagi. Right. Dan kita akan dapat 10 9 ni berapa ni dapat? Ya, 8
dan last kali 3. Okey. 10, 8, 3. So macam kawan awak cakap ni, Syekh Fatih ni, Syekh Fatih, dia bagi jawapan 10, 8, 3. So jawapan dia dekat atas lah. Gitu. Faham tak? Yang lain faham ke cikgu buat ni? Kalau dapat nombor perpuluhan, kita buat apa? Darab dengan 10 dulu. Kalau satu tempat perpuluhan lah. Kalau dia 2 tempat perpuluhan, darab dengan 100. Jadikan dia nombor bulat dulu. Lepas tu baru kita kecilkan dia. Okay tak? Okey. Kalau okey, buat like sikit. Kalau okey, buat like sikit. Baru kita boleh proceed. Kalau boleh, bila kata kita ni biar lambat, jadi faham. Sebab kalau cikgu nak ajar, kat sekolah pun awak dah belajar kan. So kat sini kita fahamkan lah tuition ni. Sebab kita tak rushing untuk kejar syllabus ke apa. Okey. Sekarang kita akan tengok yang kalau dia bagi dalam bentuk pecahan. Kalau dia bagi dalam bentuk pecahan, so macam mana nak buat? Kita akan sama juga, kita akan darab supaya dia jadi nombor bulat. Contoh dekat sini, sekejap cikgu copy paste dulu. Cikgu buat kat sebelah ni lah. Kat sini kita akan tukar kepada pecahan tak wajar lah. Semak. Ya, betul. Samakan nombor penyebut. Namakan penyebut. Lepas tu baru ambil yang atas sahaja. Kejap. Sekarang ni kita akan jadikan 1/3, jadikan dia 4/3. Nisbah 1/6. Nisbah 3/4. So inilah kita bagi nombor pecahan tak wajar dulu. Lepas kita dah tukar kepada pecahan tak wajar, kita tengok dia punya penyebut dia 3, 6 dengan 4. So kita samakan dia. Kita boleh samakan dia dengan gandaan sepunya terkecil. Gandaan sepunya terkecil. So kalau gandaan sepunya terkecil 3, 6, 4 adalah 12. Yes. So kita darabkan dengan 12. Darabkan dengan 12. So jawapan dia akan jadi, ni boleh tekan je kalkulator. Kan? 12 darab dengan 4/3. Jadi 16. Lepas tu 12 darab 1/6 jadi 2. Dan 3/4 darab 12 dia akan jadi 9. Boleh? So jawapan dia adalah 12, 16, 2 dan 9. So inilah jawapan dia. So padankan macam tu. Boleh? 12 tu datang daripada mana? 12 ni adalah gandaan sepunya terkecil. Gandaan sepunya terkecil. Awak boleh darabkan dengan, bila kita darab dengan 12, semua akan jadi nombor bulat. Kalau awak tak ingat, kita guna balik yang bab 1 dulu. Gandaan sepunya terkecil 3, 4, 6. Kita buat darab pembahagian berulang. Faham tak? So bahagi 3 dapat 1, 4, 2. Bahagi 2 dapat 1, 2, 1. Bahagi dengan 2 lagi dapat 1, 1, 1. So kita ambil nombor kat sini. 3 darab 2 darab 2. So jadi 12. Boleh? Ini cara gandaan sepunya terkecil lah. Gitu. Kalau awak tak reti, buat macam ni. Kalau dah mahir, awak boleh agak dah nombor dia. Kan? 3, 6 dengan 4 tu dia adalah gandaan ataupun faktor bagi 12. Yes, dia adalah faktor bagi 12. Cikgu
Cikgu 3/9 datang dapat daripada mana? 3/9 tu bukan 3/9. Tu 3/4. Okey, 3/4. Okey, tu jadi 3/4 boleh eh? Alright. So darab satu-satu lah eh. Ni tekan kalkulator je. Tak apa. Tak payah congak pun tak apa. Guna je kalkulator tu. Beli mahal-mahal kan? Pakai je. Tak apa, tak ada masalah. Okay. So untuk bahagian B ni tak perlu jalan kerja pun. Ni jalan kerja ni tak payah tunjuk. Okay. Ini untuk kita conteng dekat tepi je. Tak apa, conteng je kertas tu. Yang penting jawapan tu. Betul. Alright. Okay, tengok soalan nombor 5. Nombor 5, jadual berikut menunjukkan jisim sebuah rumah. Jisim sebuah rumah yang jadi rumah pula dah buah. Seperti sebuah buah. Dan kita ada durian, betik, mangga dan tembikai. Nyatakan nisbah berikut dalam bentuk termudah. Okey, so kalau bentuk termudah tu, maksudnya bentuk terkecil lah. Okey. So kat sini, kita kena pastikan semua dalam unit yang sama. Kalau kat sini seorang buah apa yang sesat ni? Buah apa yang unit dia tak sama? Cuba komen. Buah mangga. Ya, buah mangga tak sama. So, kita samakan dulu. Kita akan bahagi dengan... kalau 1 kilogram bersamaan dengan 1000. 1000 apa? 1000 gram. So, kalau itu, kita bahagikan dengan 1000 lah. So, conteng siap-siap kat sini. So, dia akan jadi 0.54 kg. Ya, betul. Bahagi dengan 1000 dapat 0.54 kg. So, kita tulis je dulu. Tak apa. Belum jawab soalan lagi. Kita cuba convert siap-siap. Okay, sekarang kita akan kira jisim sebiji buah durian kepada jisim sebiji betik. So, jisim sebiji durian kepada sebiji betik. So, dia akan jadi durian berat dia adalah 1.4 kg. Nisbah kepada kg kita tak payah tulis tak apa. 1/4 je. Dan nisbah kepada betik 0.7. Faham tak? 0.7. Ni cikgu buat kat bawah lah. Ruangan jawapan dia kat bawah. 0.7. So, settle. Tapi soalan ni dia nak dalam bentuk termudah. So, kita kena apa? Kena tukar dia kepada nombor bulat. Tukar dia kepada nombor bulat. So, kita kena darabkan dengan 10. Darabkan 10 supaya adil. Dua-dua darab 10. So, jadi 14 nisbah 7. Boleh? And kalau tengokkan 14 dengan 7, kita boleh kecilkan lagi. So, kita kena kecilkan sampai dia terkecil lah, termudah. So, kat sini dia akan jadi 14 bahagi 7 dapat 2. Dan kat sini 7 bahagi 7 dapat 1. 1. So, jawapan dia adalah 2 nisbah 1. Boleh tak? 2 nisbah 1. Ya. Okey, kalau okey buat like sikit. Buat like sikit. So, ni. Okey, ngam. Sekarang cikgu nak bagi awak cuba pula lah. Cuba pula. Kan, bosan tengok cikgu ajar je. Try pula. Okey, try buat soalan B tengok. Soalan B cuba jawab.
Okey. Okey, so ada yang dah jawab tu. Mai dah jawab. Bagus, bagus, bagus. Okey, teruskan. Tak apa, kalau ada kawan yang dah jawab pun awak tarik je. Mana tahu jawapan awak betul kan. Jawapan kawan tak tahu lagi betul ke tak. So, jawab je yang awak dapat. So, jawapan dia adalah so kat sini GC Mangga. Mangga 0.54. Ni kita dah tukar tadi. Daripada GC Tembikai 2.16. So dekat sini kita akan cuba tengok kat sini dia ada dua tempat perpuluhan. 1, 2, 1, 2. So kalau dua tempat perpuluhan kita kena darab dengan 100. So bila darab 100 dia akan jadi 54 nisbah 216. Okey. 216. Dan kalau tengok kat sini sebenarnya dia adalah boleh bahagikan dengan 4. Bahagikan dengan 56. So dia akan jadi jawapan dia akan jadi 1 nisbah 4. Yes. So kita akan dapat nombor cantik. Kalau cikgu tukar jadi cikgu kalau tukar jadi G boleh kan? Saya tukar ke G. Oh, gram. Okey, boleh. Boleh. Tukar pada gram pun boleh. Tak ada masalah. Okey, tukar pada gram pun boleh. Janji jawapan akhir tu dia akan sama je. Semua jawapan akan sama je. So dia dalam matematik ni dia ada banyak kaedah. As long as kaedah tu betul, kita terima sahaja. Okey, kaedah tu betul, kita terima. Okey. Kadang kalau jawapan betul pun belum tentu awak dapat markah tau. Untuk soalan bahagian C. Kalau jawapan betul, kaedah pula salah, awak akan tak dapat markah. Okay. Kecuali beberapa kes soalan lah yang ada banyak kaedah kan, ada banyak kaedah. So kita terima. Okey, seterusnya kita proceed dengan satu lagi soalan bab 6, soalan nombor 6. Cuma yang ni dia ada, cikgu boleh tak kalau bahagi 6 lepas tu bahagi 9? Boleh? Kalau kita nak bahagi sikit-sikit pun boleh. Kadang kita tak nampak nombor tu besar sangat, kita bahagi dulu dengan 2 ke, supaya akhirnya dia dapat kecil. Tak kisahlah berapa kali pun tak kisah. At the end, kita akan dapat jawapan akhir dia yang tak boleh dibahagi lagi. Alright. Soalan nombor 6. Rajah berikut menunjukkan 3 gelas jus oren. Ungkapkan nisbah itu kepada dalam bentuk termudah. So yang ini pintas lalu je. Sama macam tadi, cuma dia ada 3 nisbah. 3 nisbah. Kita akan buat macam ni. Pastikan susunan tu betul lah. Yang mana dia sebut dulu, yang itu di sebelah kiri. Yang dia sebut kemudian sebelah kanan lah. Okey, kemudian kita akan bahagikan dengan berapa ni? Kalau tengok kat sini, kita kalau macam kamu tak yakin lah nak bahagi terus. Kalau cikgu tengok, cikgu tahu dah cikgu bahagi dengan 50. Contoh kat sini, awak tak yakin, awak bahagi dengan 10 dulu. So, dapat 25, 30, 55. Boleh, tak ada masalah. Okey, bahagi dengan 5 dulu. Bagi dengan 10 dulu kalau tak yakin lah. Okey, lepas tu tengok balik 25, 30, 55. Boleh kecilkan lagi, kita bahagi pula dengan 5. Okey, ni bahagi 10. Bahagi lagi dengan 5. So, dia akan jadi 5, 6 dan last kali adalah 11. Okey, so jawapan dia dua-dua kita kaedah dia dua-dua terterima lah. Sama ada awak bahagi dengan 50 terus ataupun awak bahagi macam cikgu buat ni pun boleh juga. Mula-mula bahagi dengan 10, lepas tu bahagi dengan 5. At the end, dia akan dapat jawapan yang sama. Okay. So, habis tajuk. Bukan tajuk lah, subtopik untuk kadar. Okay, kita akan masuk pada kadaran. Kadar dulu. Tadi apa? Bukan kadar. Tadi adalah nisbah. Okay, sekarang kita akan masuk kepada kadar.
Kadar 4.2 ni, kita tengok soalan nombor 7. Padankan yang berikut untuk menunjukkan perbezaan antara nisbah dan kadar bagi kedua kuantiti yang terlibat. So kat sini, kita akan, dia punya cara penulisan dia tu sama. Iaitu dia tulis dalam bentuk titik bertindih tu kan. Dia ada titik bertindih tu. Tapi maksud dia berbeza. Maksud dia berbeza. Kalau contoh macam itu, kalau macam A, kejap macam A ni dia sebab apa dia kadar? Sebab unit dia tak sama. Unit dia tidak sama. 1 ml, 4 ml bersamaan dengan 4 saat lah. Contoh S tu saat. Faham tak? So dia adalah kadar sebab unit dia tak sama. Dan kalau tengok B pula, unit dia sama tak? B tu kan unit dia sama. So bila unit sama, dia adalah nisbah. Ini adalah nisbah. Dan C pula adalah kadar sebab apa unit tak sama. Dan last sekali adalah nisbah. Dapat tak beza antara kadar dan nisbah? Dia hampir mirip cara penulisan dia tu. Cuma yang membezakan dia adalah unit tu sama. Kalau sama, dia adalah nisbah. Kalau tak sama, dia adalah kadar. Dia kena beza dua tu. Cuba kita tengok soalan nombor 8. Soalan nombor 8. Sekejap cikgu guna air. Lengkapkan langkah kerja untuk penukaran unit. Kalau laju sangat, awak bagi tahu cikgu. Kalau laju sangat, bagi tahu. Nanti kita slow down sikit. Lengkapkan langkah untuk kerja penukaran unit. So, macam mana kita nak tukar unit? Ni cikgu ajar balik. Cikgu ajar balik. 90 kilometer per dengan 1 jam. So, soalan ni dia minta tukar kepada meter dan saat. Tukar kepada meter dan saat. So, senang je awak buat. Kalau dia 90 km per hours, so tukar dia jadi per macam ni. Kemudian yang atas tu 90, kita nak tukar kepada meter. Daripada kilometer nak kepada meter. So, kita kena darab dengan berapa? Kita kena darab dengan 1000. Sebab 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. Faham tak? So, macam tu cara buat dia. So, bila kita nak 90, kita darab dengan 1000 lah. So, jadi 90,000. Kemudian yang bawah tu, daripada jam nak kepada saat. Jam nak kepada saat, awak jangan darab 60. Kena darab berapa? Kalau kita darab 60, kita akan jadi tukar kepada minit. Soalan dia nak kepada saat. So, 60 darab 60. Mula-mula 160. Yang pertama tu tukar kepada minit. Lepas tu darabkan lagi 1 minit bersamaan 60 saat. So, darab lagi 60. So, kat sini kita tulis jawapan yang nombor bulat lah. Jangan tulis 60 darab 60. Awak terus tulis 60 darab 60 jadi 3,600. 3,600. Boleh? Jam kepada saat kita darab 3,600. Ingat yang konsep dia tu. Dia kena faham. Lepas tu kita akan tekan kalkulator. Kejap cikgu tunjuk kalkulator cikgu besar-besar bas sebelah ni. Kalkulator ni je. Senang. Kalau tak tahu tekan, tengok cikgu buat macam mana. Untuk yang atas letak kurungan 90 ataupun buat dalam, kalau pakai kelas Swiss untung sikit lah. Sebab dia punya pecahan tu boleh nampak atas bawah.
So, di 90 darab dengan 1000. Okey, bahagi dengan 1 darab 360. So, tekan macam ni. Nampak kan dekat skrin kan? Lepas tu tekan sama dengan 3,600 kan 360. Tekan sama dengan. So, akan dapat 20. So, 25 ni tulis kat atas ni 25 meter. Kat bawah tu dah jadi 25/1 lah. So, jadi 25 meter per saat. So, tulis sini berarti 25 meter per saat. Okey tak ni? Okey. Boleh follow lagi Jadi kita akan buat contoh lain pula untuk pertukaran unit. Okey, sekarang kita akan buat B. B ni jawapan dia adalah isi tempat kosong yang berikut dengan perkataan rendah atau tinggi. Laju kereta adalah lebih tinggi. Okey, lebih tinggi daripada daripada bas. Ya, daripada bas. Sekejap. Soalan ni dia kata laju kereta adalah lebih tinggi daripada bas. Tak apalah. Biarlah tinggi. Okey, soalan nombor 9. Nombor 9, yang ni tak ada apa ni. Okey. Dua kuantiti yang sama unit, yang ni kita panggil nisbah. Ni yang tadi, itulah yang cikgu cakap tu. Dua kuantiti yang berbeza unit, kita panggil dia kadar. Okey, kita panggil dia kadar. Okey. Okey, seterusnya. Kita tengok yang ini. Okey, nombor 10. Nombor 10. Sebatang tiang keluli dengan luas keratan rentas 0.03. Cikgu, Ya. 9 tadi apa? 9 tadi jawapan dia adalah sama je. Dua kuantiti yang sama adalah nisbah. Ya, cikgu ada share screen. Nampak tak? Nisbah. Yang B pula, Nampak. dua kuantiti yang berbeza adalah kadar. Boleh? Terima kasih, cikgu. Okey. Ini biasa soalan objektif lah dia tanya. Okey, kita tengok sambungan 10 Okey, nombor 10 kita proceed. Okey, sebatang tiang keluli dengan luas keratan rentas 0.03 dihentam ke dalam tanah dengan satu daya 450 Newton. Okey, tandakan right bagi kadar yang betul. Okey, so dekat sini kita ada jawapan iaitu 1.5 Newton per cm kuasa 2 dan ataupun 15 Newton cm kuasa 2. So dekat sini cara dia adalah tips dia kita tengok pada unit. So unit dekat sini adalah cm kuasa 2. Dekat sini cm kuasa yang dia bagi meter kuasa 2. Okey. Cikgu, B jawapan dia rendah ke? Cikgu tengok juga jawapan dalam skema tu dia bagi rendah. Tapi kalau ikutkan logik kat sini, tempat kosong yang berikut ni, laju kereta adalah lebih rendah daripada bas. Biasanya laju kereta lebih tinggi lah. Kalau ikutkan logik. Mungkin ada error kat situ. Tapi tak apa, soalan macam ni, dia punya jawapan tu subjektif. Laju kereta adalah lebih tinggi daripada bas. Biasanya kereta laju daripada bas sebab bas berat tak apa. Tengok skema tu betul kan nanti. Alright. Cikgu ada tengok juga skema dia tulis rendah kan tadi. Okey. Kita balik pada soalan nombor 10. So macam mana kita nak buat?
kita tengok pada unit. Okay. Kita tengok pada unit. So, kalau tengok unit kat sini, Newton cm kuasa 2. Okay, so Newton per cm kuasa 2. Kalau maksudnya per tu, maksudnya dia bahagi. Ni tips dia, awak tengok unit je. Kalau tajuk kadar ni, kita tengok unit dia. Kalau dia per, maksudnya bahagi. Maksudnya awak kena ambil luas tadi ni, 0.03, bahagi dengan 450. 450. 450 bahagi dengan 0.03. Tapi 0.03 tu kita kena tukar kepada cm dahulu. Boleh tak? Kita tengok. Kita tengok dia punya yang mana yang disebut dulu. Kalau disebut Newton per cm, maksudnya Newton tu yang bahagi dengan cm. Okay, so sekarang kita nak tukar kepada cm. Macam mana kita nak tukar kepada cm? 0.03 meter kuasa 2 nak tukar pada cm. So 1 meter bersamaan dengan ada orang nak masuk. 100 Tak apa, esok cikgu buat auto ni lah, auto accept je, admin. Okay. So 1 meter bersamaan dengan 100 cm. So kalau macam ni 0.03 disebabkan dia ada kuasa 2 ni. Ya, dia ada kuasa 2. So kita kena darabkan 100 tu sebanyak 2 kali. Faham tak? Disebabkan dia ada kuasa 2, so kita kena darabkan 100 tu dengan 2 kali. Tapi kalau kuasa 3, darab 3 kali. Gitu. Awak jangan darab sekali je, salah nanti. Sebab dia unit dia kuasa 2. So dia akan jadi berapa ni? 0.03 darab 100 darab 100. So jawapan dia 300. Macam kawan awak. Ada tulis ke? Tak ada. Okay, 300. Faham tak maksud cikgu? Tengok unit kuasa 2. Kalau kuasa 2 darab 2 kali. Kalau kuasa 3 darab 3 kali. Okay, sekarang kita dah tukar kepada meter kuasa 2 dah. cm kuasa 2. So, bila kita dah tukar pada cm kuasa 2, sekarang kita akan masuk dalam bahagilah. Cikgu buat kat sebelah lah. Tak muat dah pula. Okay, so kita ambil 450. Okay, bahagi dengan, kalau tulis unit, tulislah bahagi dengan 300. So, 450 bahagi 300. So, dapat jawapan dia adalah 1.5. Ya, betul Syuhada. Betul. 1.5. So, kalau awak darab 100, awak akan jawab yang 15 nanti. Betul tak? So, kat sini, biasanya student dia akan salah apa? Dia salah tukar unit. Kalau kuasa 2 tu, dia biasa darab sekali je. So, nanti salah. So, kena darab 2 kali. Okey, boleh. Sebab lagi kalau sempat kita masuk bab 3 sikit. Okey, kalau sempat bab 3 sikit. Okey, kita tengok bab pula. 4.3 lah. Rasanya habis dah kot 4.2. Ya, 4.2 dah habis. Kita masuk 4.3. 4.3. Kadaran. Kadaran. Tanda kan, right? 4.3 tadi kita dah buat nisbah, kita dah buat kadar, sekarang kita akan buat kadaran. So untuk kadaran, soalan dia sedikit berbeza lah. Sikit je, dia 4 ni, dia 3 ni dia saling berkait. Saling berkait. So tengok kat sini. Soalan nombor 11. Tandakan right bagi pasangan kuantiti yang merupakan kadaran atau pangkah bagi pasangan kuantiti yang bukan merupakan kadaran. So apa benda ni? Kadaran tak kadaran ni? Cuba tengok A, B, C, D. A, B, C, D. So untuk jawapan A. Untuk jawapan A, awak tengok dulu. Agak-agak jawapan dia apa? Yang ini adalah
kadaran. Okey, ini adalah kadaran. Sebab apa dia kadaran? Sebab unit dia berbeza. Okey, sebab unit dia adalah berbeza. So, km dengan minit. km, minit. Faham tak? Okey, yang B pula. B juga adalah B bukan. Okey, B bukan kadaran. So, dia adalah sorry. Yang B itu adalah kadaran, yang A itu adalah sorry. B ni bukanlah, yes. Tukar pula. Okey. B ni bukan kadaran sebab dia punya unit sama. Okey. Bila sama, dia adalah nisbah. Mana? Ni nisbah. So, kita pangkah dia lah. Kita pangkah dia. Okay. So, C adalah C apa? Salah. Ya. C bukan. Dia adalah nisbah. Okay. Dia adalah nisbah. Dan D, ya, D betul. Tapi nanti dalam skema, kalau ada dapat yang skema tu ada pembetulan tau, jangan percaya sangat. Sebab tu cikgu buat balik. Okay, kita sembang. Ada skema tu ada sikit. Okey, nombor 12. Tu yang senang-senang tu ni je. Nombor 12. Kita akan tengok soalan TP4. TP4 ni biasanya aras sederhana tinggi. Sederhana tinggi lah tahap kesukaran dia. Okey, isi pandu adalah berkadaran dengan bayaran. So, kalau lagi banyak, lagi mahal lah kan. Kaedah utinari. Ni kita ada berapa kaedah kat sini. Cikgu tunjuk 2 kaedah lah. Iaitu yang pertama kaedah unitari. So, nanti dalam exam mau guna yang mana-mana yang awak rasa selesa lah. Okey, kaedah unitari kita akan ambil harga bagi 25 liter petrol. Okey, berharga RM46. Kalau nak tulis titik, tulislah. Okey. Kemudian harga bagi 1 petrol dia akan jadi RM46 bahagi dengan 25. Kita kaedah unitari ni maksudnya kita cari harga untuk 1 petrol tu dulu. Faham tak? Okey. Harga untuk 1 liter petrol. Dan lepas tu kita tekan kalkulator. Okey, 46 bahagi dengan 25. So, kita akan dapat 1.84 untuk 1 liter. So, kalau 1 liter kita dapat 1.84. Kalau 60 liter, kita darab dengan 60. Okey, darab dengan 60. Dan kita akan dapat harga dia adalah 1.84 darab 60. So, dia akan jadi berapa tu jawapan dia? RM110.40. So, kalau kalau duit dia mesti 2 tempat perpuluhan. So, awak kena letak 40. Okay. 40. Dia kat sini jangan tertukar tau. Dia kat sini. Ni 1. Lepas tu sini 1. Ni sini 1. Begitu. So, mula-mula kita cari dulu 25 petrol bersamaan dengan RM46. Lepas tu, kita daripada 25 liter petrol bersamaan dengan RM46. Kemudian kita nak cari untuk 1 liter petrol berapa ringgit. So, kita bahagi dengan 25. Dan last kali, lepas tu barulah kita dapat jawapan untuk 1 liter petrol. Ni untuk 1 liter petrol, RM1.84. Kalau 1 liter petrol bersamaan dengan RM1.48, 84 sen, dan kita darabkan dengan 40 supaya kita dapat 60 liter punya harga. Okey, so jawapannya. Boleh. Okey ke? Jadi tu buat pula ni. Okey, kaedah B. Jadi kita ketik file kejap Kita ketik file boleh minum air dulu nak kita tandas ke apa. Okey, kaedah pendarapan silang.
kaedah pendarapan silang. So, kaedah pendarapan silang ni cikgu jarang tunjuk, tapi cikgu tunjuk je lah. Mana tahu awak suka guna yang ni. So, untuk pendarapan silang, kita akan buat macam ni. Okay, 25 bernisbah 60. Maksudnya 25 liter bernisbah dengan 60 liter bersamaan dengan 46 nisbah X. X tu yang kita nak cari itulah. Faham tak? X tu yang kita nak cari. Okey. Kenapa 46? Sebab RM46. Okey, maksudnya 25 liter RM46. Kalau 60 liter berapa ringgit? Macam tu. Guna kaedah nisbah. Okay, lepas tu kita akan buat darat silang. So kita ambil yang belah kiri ni kita letak kat atas, yang belah kanan ni kita letak kat bawah. So maksudnya dia jadi 60. So yang petak ni akan jadi sama juga macam tadi. Yang belah kiri tak atas, so jadi 46. Okey. Okey, 46. Lepas tu kita darat silang lah. Okey, darat silang macam mana? Dari ni kita belajar darat silang macam ni. Kalau tengah ni tengah sama dengan, kita akan darat silang. So 25 darat X jadi 25X. So kat sini akan jadi 46 darat 60. Okay. So 46 darat 60. Tekan kalkulator. 46 darat 60 sama dengan 2760. Okay. Lepas tu kita yang hilangkan 25. So kita akan bahagi dengan 25. So bahagi dengan 25. So dia akan jadi RM110.40. Okey, yang ni kita guna kaedah pendarahan silang. Yang ni kita buat konsep nisbah. Yang ni liter dengan, kalau nisbah dia unit dia sama. 25 liter dengan 60 liter. RM46 dengan X ringgit. Yang awak buat tu kadaran tu. Faham tak? Yang itu kaedah unitary. Unitary. Boleh? Okey tak? Syawati. Boleh? Ini kalau dalam darat silam, kita kena pastikan yang ini kalau liter, ini liter, yang ini ringgit. So unit dia kena sama, kiri, kanan. Okay. Lepas tu baru buat darat silam. Okey, so settle untuk terbalik. soalan B ya. Okey, kita proceed boleh. Yang ini cikgu nak awak cuba pula. RM25. Tak dengar lah suara. Buat sikit. Okey dah. Nombor 13. Okey, nombor 13. Okey, cuba. Boleh cuba dulu tak? Okey, boleh cuba dulu. Yep. Cuba dulu yang teman kita tinggalkan. Kita tengok yang dia. Kita tak apa-apa. Jadi tak dengar. Ni kan saya sudah dulu. Okay, dah. Nombor 13 Nombor 13. Bulatkan nilai X bulatkan nilai X yang betul bagi dua kuantiti dalam kadaran. Okay. So kalau kat sini, XCM kuasa 2 nisbah 27. 7 kg nisbah 9 kg. So X tu berapa? Gitu. Okay, so yang ini kita boleh guna kaedah dua-dua tadi. Sama je. Salah satu kita boleh guna. Kalau nak guna yang atas boleh, yang bawah boleh. Okay, kita nak pakai yang mana? Awak nak tengok soalan B tadi. Ni soalan B tadi. Boleh screenshot kalau lambat sangat. Kalau apa? Kalau slow boleh screenshot. Okay dah
Okey. Dah. Okey, kita tengok soalan ni. Cikgu tunjuk dulu. Cikgu tunjuk dulu. So, macam mana nak buat dia? Okay, kita pilih-pilih lah nak guna yang kaedah mana satu. Okay, kita nak buat. Okay, sekarang kita ni je. Ada dua cara. Okay, macam ni. 9 dengan 27. Ini kaedah mudah. 9 nak pergi 27, dia kena darab berapa? Dia kena darab dengan... Okay, dia kena darab berapa? Darab dengan 3. Yes, darab dengan 3. Yes, darab 3. So, kalau belah kanan tu darab 3, maksudnya belah kiri pun kena darab 3 lah. Faham tak? Belah kiri pun darab 3 juga. So, dia akan jadi 20... dia akan jadi 7 darab 3. Sama dengan 21. Yes. So, jawapan dia 21. Gitu je. Betul. Okay. Ini kaedah yang mudah, lagi senang. Okay. Ini lagi senang. Sebab kita boleh nampak terus kan. Okey. Kalau yang ni pula. Kalau yang ni pula. Awak kena cari 4.6 darab berapa dapat 23. Dia darab berapa? So kalau nak senang, awak ambil je, tekan kalkulator, 23 bahagi 4.6. 23 bahagi 4.6. So dia akan dapat 5 lah. Kan? Dia akan dapat 5. Ya. Dia akan dapat 5. So maksudnya kat situ, belah kiri darab 5, belah kanan pun kena darab 5 juga. Dia mesti 10 seragam. So jawapan dia adalah 6 darab 5 jadi 30. 60 pula. 6 darab 5 jadi 30. Ya, jawapan dia 30. Okay. Alright. Okay, bagus. Light sikit. Yes. Sebab untuk bahagian B, dia tak ada jalan kerja. Awak tak perlu tunjuk jalan kerja. Bahagian B, bahagian C kena jalankan kerja. So, boleh corak je macam tu. Okay. Last untuk subtopik 4.3. Kita masuk 4.4. Kita masuk 4.4. Cuba cikgu nak kena confirmkan dengan ni. Awak nak kena belajar tak bab 5 dengan 6? Boleh tak awak confirmkan dengan cikgu? Bab 5 dengan 6 tu masuk tak exam? Kalau ikutkan MRSM se-Malaysia, dia masuk sampai bab 6. Tapi ada yang tak belajar lagi bab 5 6. Kalau masuk, cikgu akan ajar next class. Bab 5 dengan algebra. Boleh kan? Besok kita cikgu ajar daripada A untuk bab 6 bab 5, sorry. Bab 5 dulu. Masuk kan? Sebab takut awak salah faham nanti ingat tak masuk. Cikgu tak apa, tak belajar lagi, cikgu ajar balik. Kita tak buat soalan lah. Cikgu ajar balik. Tak apa boleh faham nanti. Jadi kita akan belajar balik dan kita dah cikgu ajar, lepas tu kita buat soalan. Okey, boleh. Cikgu apa? Kalau kita belajar nanti, kalau cikgu ajar balik nanti buka sekolah nanti, tak apalah. Awak belajar lagi sekali, lagi senang faham. Sebab algebra tu bab 5 dengan paling penting dalam maths tu. Itu penting. Awak kena betul-betul kuasai tu bab 5 dengan 6. Okey, kita tengok soalan nombor 14. Sebuah kereta mengambil masa 2 jam untuk bergerak sejauh 150 km. Jarak yang dilalui berkadaran dengan masa. Cari jarak yang dilalui oleh kereta itu dalam 5 jam. Kelas yang belajar dengan Cikgu Farhana belum lagi.
Okey, tak apa, tak apa. Kita belajar nanti. Okey, cuba cikgu bagi 2 minit, 5 minit lah. 5 minit awak cuba jawab soalan nombor 14. Okey, sambil tu awak boleh take 5. Okey, ada yang nak pergi minum air ke apa ke, boleh take 5. Sambil tu jawab soalan ni, soalan nombor 14. Jawab ni. Sekejap lagi kita akan masuk 4.4. Okey, dah. Okey, mari kita tengok jawapan dia. Jawapan dia. Ada yang cikgu dah tengok dah dekat ruang chatting tu. Ramai yang jawab 375. So, jawapan 375 ni betul, betul. Kerja tu, dia jalan kerja dia ada banyak cara lah. Banyak cara. So, cara yang pertama, awak boleh buat kaedah unitary. Okey, unitary tu maksudnya jam tu berapa. So, jam, masa yang diambil adalah 2 jam perjalanan sejauh 150 kilometer. Okey. Dan dia tanya untuk 5 jam berapa kilometer. Okey. So, kita boleh ambil 5 jam bersamaan dengan berapa kilometer. Okey, kamu buat macam ni dulu. Okey. So, daripada sini cikgu ajar kaedah darat silang. Kaedah ni awak boleh guna semua soalan matematik. Senang. So, awak darab je silang. Maksudnya awak tengok pasangan yang ada nilai, dia akan bersilang. Okey, dia akan bersilang macam ni. So, dia akan jadi
150 darab dengan 5 per dengan, okey, contoh yang kita nak cari nilai dekat yang cikgu bulat ni kan. Kita akan bahagikan dengan 2. Okey, ini kan bahagi yang 2. Dia memang bersilang macam tu. So awak tekan je kalkulator, awak akan dapat 375. Unit tak payah tulis pun tak apa. Unit tak payah tulis pun tak apa. Kalau nak tulis, tulislah. Kalau nak tulis, pastikan betul lah. Okey tak? Ini kaedah yang paling cepat lah. Okay. Ataupun awak boleh guna unitary, iaitu cari dulu untuk 1 jam. Contoh kat sini. Kaedah yang kedua. Cari untuk 1 jam. Kalau nak cari kaedah 1 jam, dia akan jadi macam ni. 1 jam berapa kilometer? So, dia akan jadi 150 bahagi 2. So, bersamaan dengan 75 kilometer. Okey, cari itu 1 jam. Kemudian, baru darabkan dengan 5. So, maksudnya, X sama dengan, ataupun nilai yang kita nak tu, jarak yang dilalui adalah 5 darab 70 kilometer. So, dapat 375. 375 kilometer. Boleh? Okey. So, dia ada soalan macam ni berapa markah? Markah berapa juga. Okay, kalau soalan macam ni, dia 2 markah saja. Okay. So, kalau 2 markah, cikgu tengok awak buat bahagi dan juga darab. Okay, dapat 1 markah. Okay, 1. Jawapan akhir N1. K dengan N tu tak perlu tahu pun apa, tak apalah. Okay, yang tu untuk cikgu je. Yang ada 2 markah lah. Okay. 1 markah, 1 markah. So, dia biasanya yang ni tak hilang lah markah kalau buat betul. Kalau jalan kerja salah, memang jawapan salah, kosong lah. Jarang lah, jarang kerja betul. Jawapan salah. Itu mungkin salah tekan kalkulator. Okay. Okay. Kita pergi ke, kita ada 4.5, 4.4. Boleh tak kita pergi soalan yang susah sikit? Boleh tak? Kita pergi ke soalan yang susah sikit, bahagian C. Masa pun tak cukup. Kita buat yang soalan yang susah sikit, bahagian C. Soal praktis sumatif. Kita buat yang soalan macam soalan SPM lah. Soalan SPM pula. Soalan final SEM. Okay. Ini soalan bahagian C. Soalan bahagian C ni kena tengok markah dia berapa. Kalau bahagian C tu 1 markah, awak boleh terus bagi jawapan dia. Kalau dia lebih daripada 1 markah, wajib kena ada jalan kerja. Jalan kerja tu kena betul lah. Kalau salah jalan kerja, walaupun jawapan betul, tak dapat markah. So kena dia matematik ni dia straight sikit. Dia straight. Jalan kerja kena betul. Baru jawapan kita terima. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Okey, bakul X mengandungi 6 biji apples, 4 biji manggis dan 10 biji rambutan. Bakul Y mengandungi 3 biji apple, 2 biji manggis dan 5 rambutan. Tulis dalam bentuk termudah nisbah bagi bilangan apple kepada bilangan manggis kepada bilangan rambutan. Okey, dalam bakul X. Ini senang je lah. So, untuk soalan yang pertama ni, bakul X kita highlight kan kat dia. 6, 4 dan last sekali adalah 10. So, awak kena pastikan dia punya susunan tu betul lah. Okey, soalan ni nak apa dulu? Apple dulu. Lepas tu, manggis. Lepas tu, rambutan. So, susunan dia akan start dengan apple. Jangan terbalik. Jangan terbalik. Ada yang baru masuk. Mungkin dia terkeluar kot. Okey. So, dia akan jadi 6 nisbah 4 nisbah 10. Okey.
6, nisbah 4, nisbah 10. Okay, dan ini belum jawapan akhir lagi. Sebab jawapan akhir dia mesti bentuk termudah. So kita kena kecilkan dia. Dia akan jadi 2 lah. Bahagi dengan 2. Kalau kat sini, kalau tengok dia boleh bahagikan dengan 2. So jawapan dia akan jadi 3, 2, 5. Okay, 3, 2, 5. Okay, boleh tak? Okay. Okay, yang ni Y pula. Okay, pakai Y. Dia akan jadi 3, nisbah 2, nisbah 5. So jawapan dia akan jadi sama. Okay, dua-dua sama. Maksudnya bakul Y ni, cuma bakul Y ni kita tak payah kecilkan lah. Kan tak perlu. Memang jawapan dia tu dah bentuk terkecil dah. Kita tak boleh nak bahagi lagi. So biar je. Okay. Dan seterusnya nyatakan sama ada kedua-dua nisbah adalah setara. So jawapan dia adalah setara. Okay. Dua-dua setara. So kalau apa tu maksud setara? Maksudnya nisbah dia adalah sama. Dua-dua sama kan? So tulis setara. Okay. Itu untuk soalan nombor 1. Okey ke? Faham ke? Faham. Faham okey, good, nice. Okey, cikgu akan pilih soalan yang bagus-bagus sikit. Sekejap. Mana yang masuk exam? Okey, ni soalan ni kita tak buat lagi. Bentuk macam ni. Soalan nombor 5. Ini soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5. Diberi bahawa P nisbah Q sama dengan 2 nisbah 9. Cari nilai Q apabila P sama dengan 30. So kalau kat sini, P nisbah Q, kita salin balik dulu soalan tu. Sama dengan 2 nisbah 9. Okey, lepas tu, kita akan tulis balik P nisbah Q juga. Tapi kita masukkan nilai yang kedua, iaitu cari nilai Q apabila P sama dengan 30. Okay. So kat sini P sama dengan 30. So dekat sini berapa? Gitu. Okay. Kat situ kita tak ada soal. Sebab awak tak belajar algebra lagi kan? Kalau biasa kalau tak belajar algebra, kita letak simbol X je. Yang ni kita tak sama-sama soal. So sama je macam tadi yang cikgu ajar tu. 9 dia nak pergi ke 30, dia darab berapa? Cikgu 30. Cikgu terbalik. Sekejap. PQ. P tu 30. Ya. Bagus. P tu 30. Saya baik dalam tegur. 30 kat sini. Belah kiri tu yang P. Itu salah tengok. So kalau macam tu, kita akan ambil yang belah kiri lah. So 2 nak ke 30 tu darab berapa? So dia perlu darab dengan 15. Okay, 15. Okay, so maksudnya kat sini pun kena 9 nak ke nilai yang kita nak tu darab 15 juga. So jawapan dia adalah Q sama dengan 9 darab 15. So jawapan dia adalah 135. Okay, 135. Okay, pandai-pandai ya. Bagus. Semua tahu kan. Cikgu, lagi ada yang tanya, cikgu saya buat macam ni, boleh tak boleh? Untuk soalan tajuk kadar-kadaran dan nisbah ni, kita terima semua yang sesuai lah. Semua yang sesuai. Ada yang dia buat 2 setara dengan 30. Okay. Lepas tu dia cari 1 setara dengan berapa. Lepas tu baru dia darab. Boleh juga. Okay. Mana-mana boleh je. Okey, kita tengok. Cikgu bagi awak jawab yang ni dulu.
Ya. Jawab A dengan B. Okay, jawab A dengan B. Cuba dulu sekarang, cuba try. Cuba try test. Cuba try test. Cikgu, 1B macam mana? 1B. Mana 1B? 1B Ni lah, setara. Kalau tengok dia sama nisbah dua-dua, setara. Kalau dia tak sama, tak setara. Macam tu. Cikgu tak faham lah. Cikgu tak faham. Tak faham yang mana? Yang nombor 6 tu. Cikgu, jawapan tak payah kecilkan ke? Jawapan yang mana tu? Kalau nisbah kena kecilkan. Kalau nisbah kena kecilkan. Kalau yang ini bukan nisbah kan? Ni kena ini tak payah kecilkan lah. Ini dia bukan nisbah. Kalau nisbah kecilkan. Kalau bukan nisbah tak payah. Okey, tadi yang tak faham tu tak faham yang mana? Soalan nombor 6 ke? Cikgu nak tengok nombor 5. Ya, ni nombor 5. Ini method 1 lah. Cikgu tunjuk dua-dua method lah. Takut ada yang tak faham. Method yang 1. Kalau method yang 2 dia tengok P. P 2 bersamaan dengan cari nilai Q. P, okey. 2 setara dengan 30. Segala 1 setara dengan 15. Okay. Soalan ni dia nak Q 30. Ya. Ma. Segala dengan 9 setara dengan so 9 dia akan jadi 9 darab 15 ni. Dan ni method. Method 1. Okey, ada yang dah jawab tu? Kita tengok tak apa. Cikgu kalau bila cikgu suruh jawab tu, awak cuba je. Kalau tak dapat tak apa, awak tunggu cikgu explain. Tunggu cikgu explain. Diberi bahawa X. Tu dapat ada Auni dah jawab. Cikgu tak tahu jawapan ni betul ke tak. Nanti kita buat sama-sama. Tengok betul ke tak. Okey, kita tengok soalan nombor 6. Betul ke tak jawapan dia 3 nisbah 11. Diberi bahawa X nisbah Y sama dengan 47. Nyatakan nisbah Y tolak X, X tambah Y. So ini senang je lah kan. So kalau X nisbah Y sama dengan 4 nisbah 7. So it mean that X sama dengan 4. Y sama dengan 7. Betul tak? Dan bila dia nak soalan dia X tolak Y tolak X nisbah X tambah Y. So Y tolak X maksudnya 7 tolak dengan 4 nisbah 4 tambah 7. So 7 tolak 4 bersamaan dengan 3. 4 tambah ni jadi 11. So jawapan dia adalah 11. Nilai X dan Y adalah 11. Ini nisbah dia. So betul lah tu semua tu betul. Bagus. Pandai ni semua. Okay, B. Diberi bahawa X nisbah Y 20, 11 dan X sama-sama. Hitung nilai X dan Y. Yang ini macam mana pula guys? Yang ini macam mana? Yang ini, sekejap saya tunjuk Kita nak cuba dulu. Tak apa lah, cuba dulu lah kejap. Cikgu bagi seminit. Cuba. Tunjuk. Lagi cikgu tunjuk. Tak apa. Bagi seminit cikgu bagi awak try. Seminit lagi try, lagi cikgu tunjuk juga. Sebab ada yang suka dia nak try dulu. Dia nak semak jawapan dia. Tak apalah cikgu bagi tu. Ada X berapa, Y berapa
So awak dapat 180 untuk X, Y dapat 99. Tak apa, jawab je. Yang tak dapat tak apa, cikgu explain je lagi. Seratus lapan puluh. 99. Macam mana nak jawab? Sabar je. Okey. Okey, so kita tengok macam mana nak jawab. Ada yang tu lagi kita semak jawapan. Cikgu tak ada jawapan lagi tau. Cikgu nak tengok apa awak jawab lagi. Nanti kita buat sama, kita semak jawapan. Okey, diberi bahawa X nisbah Y sama dengan 20 nisbah 11. So dekat sini sebenarnya kita dah tahu dah. Kat sini dia adalah X tu sama dengan 20. Kan? Y, dia bukan X sama dengan 20. Macam mana dapat Ya, kita tambah je 20. Okay. So kita cari dulu X tambah Y sama dengan berapa. X tambah Y sama dengan berapa. So dia akan jadi 20 tambah 11. So 20 tambah 11 bersamaan dengan 31. Okay. So sebenarnya nisbah 31. So X tambah Y sama dengan 31. Tapi dekat sini dia kata X tambah Y sama dengan 279. So maksudnya 31 setara dengan 279. Setara dengan 279. So kalau 1 dia akan jadi berapa? Dia akan jadi 279 bahagi dengan 31 bersamaan dengan tekanlah kalkulator. Berapa? 279 bahagi dengan 31. Jawapan dia adalah 9. 9. So maksudnya 1 bersamaan dengan sekarang kita dah boleh buat lah. So X nisbah Y 20 di 11 kan. So kalau X nisbah Y yang asal dia akan jadi, kita akan darabkan dengan 9. So 20 darab 9 dapat 180. 11 darab 9 jadi 99. Okay, so jawapan dia adalah X sama dengan 180, Y sama dengan 99. Okay, so dia ya. Ulang balik. Ulang balik yang okey, ulang balik lagi. Jadi cikgu ulang. Jadi cikgu tunjuk cara metod yang kedua pula. So cara nak semak tu awak kena tambahlah. Betul tak dapat 279. Okey. Sekejap. Ini kaedah yang pertama. Ini metod 1. Ada setengah dia tak faham metod yang pertama, kita buat metod yang kedua. Okey, metod tu macam mana nak buat? Okey, metod yang kedua sebenarnya dia lebih kurang je. Still sama lah, awak kena tambah. Dekat sini, tengok pada nilai yang dia bagi. Kalau metode yang kedua, kita tengok dulu yang dia bagi tu apa. So dekat sini dia kata X tambah Y sama dengan 279.
So maklumat yang kita ada, X adalah 20, nisbah dia, Y nisbah dia 11. So jadi 20 tambah 11 setara dengan 279. Faham tak? So dia jadi 31 setara dengan 279. So daripada 21 setara dengan 279, maksudnya yang daripada ni dia kena darab berapa ni? Dia kena darab 9. Dia kena darab 9. So kalau try tu kan 31 bahagi dengan 279 bahagi 31 je sebenarnya. So dapatlah 9. So kalau kita dah tahu dia darab 9, maksudnya 1 nisbah 9. So kalau macam X nisbah dia 20 kan. So 20 darab 9. Dapatlah 180. Kalau Y nisbah dia berapa? 11. So 11 darab 9. Dapatlah 99. Ni metod yang kedua. So boleh buatlah mana-mana yang rasa sesuai. Boleh guna yang ni. Okey. Tak apa. Ada lagi yang masuk. Sekejap. Okey dah. Boleh screenshot dulu. Screenshot SS. Okey, semua betul lah. Semua betul. Bagus. Semua betul. Okey, kita tengok soalan kebat ni. Soalan kebat. Nombor 8. Nombor 8. Tentukan nilai P, Q dan R dengan keadaan P, Q, R sama dengan 9, 10 dan 14. Jika P, Q, R adalah 165. Nombor 8 dia soalan nombor 8. Yang ini sama macam tadi. Cuma beza dia dari 3 saja. Beza dia ada PQR. Tadi ada 2 je. PQ. So macam mana nak buat? Nak cuba dulu ke? Nak cuba dulu ke nak buat terus? Cuba. Nak cuba. Okey, cuba. Yang tak faham tadi tunggu tak. Lagi buat.
Okey. Ramai yang jawab dah. Perasan dah. Sedah. Okey, dah. Okey. So, jawapan dia akan jadi PQR dia akan jadi kita tambah je lah. Kita tambah je P berapa, Q berapa, R berapa. Awak tengok je cikgu buat macam ni. Macam soalan tadi juga kan. Tambah je. P9 tambah 10 tambah 14. Setara dengan 165. Setara lah. So kat sini dia bukan sama tau. Dia setara. 6 tambah 10 tambah 14. So jadi 33 setara dengan 165. So kalau 1 dia akan setara dengan berapa? 165 bahagi dengan 33. Sama dengan 5. So maksudnya 1 setara dengan 5. So kita boleh cari untuk PQR lah. So P adalah 9 darab 5. Q 9 Q adalah 10 darab 5 dan R sama dengan 14 darab 5. So yang ni dia akan jadi dia jadi 45, 50 dan 14 darab 5 dia akan jadi 70. Yes. PQR adalah 45, 50, 70. So bila jawapan awak kena tulis P sama dengan apa, Q sama dengan apa, R sama dengan apa. Faham tak? Sebab dia tanya PQR. Jangan tulis dalam bentuk nisbah lah. Dia tak minta dalam nisbah. Kecuali kalau dia minta dalam nisbah. Nyatakan jawapan dalam bentuk PQR. Gitu tak apa. Kalau macam ni tak apa. Awak tulis. Kalau macam ni awak boleh tulis 45, 50, 70. Tapi kalau dia suruh nyatakan nilai PQR, kena tulis satu-satu macam ni. Alright. Next. Kita tengok soalan seterusnya. Lagi 2 soalan kot kita sempat buat. Kita buat soalan. Jangan cikgu tengok soalan yang mirip. Soalan yang susah sikit. Ya, ini dia. Kita boleh buat 2 soalan lagi. Kita buat soalan kehebat. Soalan nombor 10 tu. Nanti last kita buat nombor 11. Last kita buat nombor 11. Yang ini cikgu tunjuk. Jika sebuah kilang mempunyai 442 orang pekerja, 442 perempuan, jika bilangan ini mewakili 68% daripada jumlah bilangan pekerja. Hitung jumlah bilangan pekerja. Nak buat dulu. Ni. Buat dulu. Cikgu bagi lebih kurang 2 minit lah. 2 minit. Try. Hmm. 650.
Okey, 2 minit sudah habis. Kita tengok jawapan dia. Okey, ada ramai yang buat 650. Okey, bagus. 650, kita tengok jawapan betul ke tak. So, biasanya jawapan dia mesti lebih daripada 442 lah. Kan? So, kat sini kita boleh buat kaedah kadaran. Cikgu tunjuk pelbagai metod. Kita boleh pilih nak guna yang mana. So, 68% setara dengan 42 orang. So, kalau 68% setara dengan semua. Kalau nak jumlah, maksudnya 100%. 100% setara dengan berapa orang. Ini cikgu guna kaedah darat silang. Kita darat silang. Tengok yang bersilang yang mana ada nilai. So, yang ini ada nilai. So, ini akan darat yang ini. Yang ini akan darat. Dia darat silang. So, jadi 100 darat 442. Bahagi dengan yang tak ada, yang tak boleh nak darat silang ni lah. 468. 68. So, akan tekan kalkulator. So, dia akan jadi 100 darab 442 bahagi 68. So, jawapan dia 650 orang. Ya, 650 orang. So, ada banyak cara lah. Awak nak buat cari untuk unitary pun boleh. Unitary awak cari untuk 1% berapa orang. Lepas tu darat dengan 100. Pun boleh juga. Kaedah ada buat tu pun boleh. Ada buat tu dia darab dengan 6.5. So dia kena bahagi 6. So dia bahagi dengan 6.5 apa tu. Ya. So hitung jumlah bilangan pekerja. So jawapan dia 650 orang je lah. Okey. 650. Okey, ada soalan tak? Kalau okey, kita proceed. Awak buat like sikit. So kita boleh proceed dengan last soalan terakhir kita. Ada. Okey, boleh. Last soalan terakhir nombor 11. Okey, yang ni cikgu tunjuk terus lah sebab masa tak mengizinkan. Okey, kampus Kolej P mempunyai keluasan 120 hektar. So, highlight kat sini. Diberi bahawa luas kampus Q ialah 40% daripada luas kampus Kolej P. Okey, 40% daripada Kolej P. Dan luas kampus Kolej P ialah 20% kurang daripada luas kampus R. Hitung jumlah luas bagi 3 buah kampus itu. So kat sini kalau awak dapat soalan macam ni, kita terus keluarkan maklumat tu. Keluarkan segala maklumat yang dia bagi tu. Kalau boleh tulis balik dalam bentuk matematik lah. Tulis balik dalam bentuk matematik. So macam mana bentuk matematik tu? Cara dia, kita akan tulis P sama dengan 120 hektar. Diberi, lepas tu luas Q adalah 40% daripada luas Kolej P. Ini cara nak jawab dia. So, kalau 40%, macam 40/100. Darab dengan 120. Dia kata 40% daripada Kolej P. Kolej P jadi 120. So, kita darab je lah. So, tekan kalkulator 40/100 darab dengan 120. So, jadi 48 hektar. Hektar ke hektar ni? Hektar. Okay, so P dan Q dah ada. Sekarang kita akan cari luas kampus P. Okay, dan luas kampus P ialah yang Q betul lah. Dan luas kampus P ialah 20% kurang daripada luas kampus R. Okay, sekarang kita nak cari R pula. Macam mana nak buat R ni? Okay, R ni macam mana nak buat? R ni kita akan cari, dia kata kat sini, ayat yang cikgu highlight warna merah ni. Luas kampus P adalah 20% kurang daripada kampus R.
So, P tu dia kurang 20%. So, maksudnya kat sini, R tu dia akan jadi 120% lah. R tu dia akan jadi 120% daripada P. Okey, boleh tak? 120/100 darab dengan 120. So, 1/4. Okey. So, tambah semuanya sekali. So, jadi jumlah 120 tambah 48 tambah 144. So, jadi 312. Okey. 312. Boleh tak? Sebab dia kata apa? Kenapa dia 120 ni? Kenapa dia 120? Sebab dia kata luas college P ialah, ni P kan? Kurang ialah 20% kurang daripada luas kampus R. So, maksudnya R tu dia akan, bila P tu kurang 20, maksudnya R tu yang akan lebih 20%. Faham tak? Cikgu, untuk kampus Q, dia 48 kena tolak dengan 120 kan? Oh, tak ya? Okey, tak ya. Sebab dia bukan Q tu bukan berada di dalam R. Q tu bukan berada di dalam P. Dia just menggambarkan. Cikgu faham awak ingat kena tolak sebab awak ingat Q tu berada di dalam P kan. Sebab itu kena tolak. Tolak. Okey, Q tu dia lain. Dia just bagi 40% tu berkadaran dengan size P tu saja. Tu tak payah tolak lah. Boleh tak? Okey. Okey. Ada soalan ni? Boleh? Ni soalan paling susah lah. TP5 kan. So dia combine semua yang kita belajar tadi. Ni bentuk-bentuk soalan exam macam ni. Okey. So sekali cikgu nak remind yang kita akan untuk esok. Okey. Untuk esok kita akan buat bab 5. Okey. Bab 5. Nanti cikgu akan ajar dulu. Okey. Cikgu ajar dulu. Lepas tu baru kita buat soalan dia. Boleh? Boleh. Okey. So nanti sediakan buku nota lah. Untuk esok kita akan jumpa pagi pukul 8. Okey, kalau boleh terus masuk lah bagi kawan lain. Okey, so dah pukul 12.34 kita tutup kelas kita dengan surah Wal-Asr. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wala su'inal insana fi khus illa allazina amanu.